kena rezeki dia juga ni. Ada taklimat dulu ke bos? Tak ada. Kau boleh jalan je terus. Ada taklimat sikit. Okey. Jom. So kita Tak. Kak Jam nak naik ke tak? tak je tak naik. Tapi aku message dia juga. Kalau tak, dia tunggu je kat luar tu kan. Oh, Farah tak naik? Aku lupa kat ni. Tak, kalau dia naik kita tunggu. Kalau dia tak naik, tak apa. Dia tak naik. Cuma nak kena message dia masuk dalam. So kita start je lah Farah maknanya kalau ni je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kawan-kawan semua yang hadir, yang sanggup meluangkan masa bangun pagi-pagi buta kan hari ni. Biasa hari Sabtu boleh santai je. Okey. So sedikit safety briefing. Sungai ni kalau ikutkan nanti kita akan cross 6 kali. So dalam cross 6 kali tu air memang tahap pinggang lah sebenarnya. Cuma hati-hati batu dalam air yang kita tak nampak. Jadi sebelum nak dia ada tali, pegang tali. Pastikan kaki yang step untuk ke depan tu kaki yang dah bertahan tu bukan atas batu. Rasa dia raba-raba dulu dalam air tu. Dah stable, tapak memang dekat tempat rata, dan baru lepas kaki sebelah. Kalau tak, ada ramai yang akan hilang balance, dia tenggelam lah. So barang-barang yang penting simpan dalam plastik bungkus lah. Walaupun air bahap tinggal, kalau dah tergolek dia jadi pahap dada ke, tahap mata ke, macam tu lah. So tak ada apa yang lainnya, maknanya perjalanan ni dalam 50 minit naik atas. So kalau tak ada apa, kita serahkan, kita jemput Encik Sarizan lah, bagi sedikit patah 2-3 kata kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita semua dah berkumpul walaupun dalam group yang kecil. I think this is the first time lah kita aturkan engagement sebegini. Lepas ni insyaAllah kita akan buat lagi sebegini juga. Macam yang lebih dekat-dekat lagi lah, sebab ada juga yang nak join tapi dia kata jauh lah apalah kan. So tapi tak apa, Alhamdulillah I think it's a good session yang mana kita boleh eratkan lagi bonding antara kita. Dan saya pun beritahu juga, at least kalau yang boleh bawa family, bawa sekali. At least kita boleh kenal-kenal kan, kita boleh lah tunggu siapa dan sebagainya, senang kan. So pada masa sama dengan antara staff pun dapat puan. So insyaAllah hari kita akan aturkan progres sedemikian supaya ukhuwah di kalangan, macam saya katakan dengan tim saya selalu, tempat kerja ni adalah keluarga yang kedua. Keluarga pertama kita kat rumah lah, of course. Tapi pada masa sama kita banyak juga masa weekdays yang kita spend kat office. So kita nak ada bonding lah dengan staff kita dan dalam keadaan harmoni lah. Sebab tu kita ada discuss engagement. So harap progres begini diberkati, dirahmati dan memberikan manfaat lah kepada kita semua. Saya rasa itu saja, dan paling penting sekali yang nak join hiking ke, nak main air ke, jaga keselamatan. Walaupun kita nampak cetek, apa-apa pun boleh jadi. Yang datang ni make sure jaga keselamatan. Jangan seronok nak pegang ikan dan sebagainya kan. Tak perasan apa yang berlaku. So make sure kita relate lah. Itu saja kata saya. Okey, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih Cik Syarizan. Okey, kalau ikutkan ada satu lagi sebab tadi pasal keselamatan. Dekat sini pernah berlaku kepala air. Simptom-simptom kepala air ni kita akan dengar bunyi kayu belaga atau bunyi kuat daripada hulu sana lah. So air akan mula keruh. Kat tepi-tepi dulu akan ada buih. Itu adalah simptom yang diberitahu oleh pihak perhutanan. Even gazebo kat sini pun boleh kena air ni sebenarnya, kalau datang waktu kepala air lah. Jadi sebenarnya kadang-kadang cuaca ni tak menentu. Kita nampak cuaca elok kat sini, tapi di hulu sana ada hujan yang lebat yang menyebabkan air datang lah. Itulah simptom kepala air ya. So kalau tak ada apa, ready, kemas barang-barang. Yang mana yang naik atas, silakan. Baca doa sekian. Doa. Siapa baca doa? Syuk, doa Syuk. Alamak. Baca doa pula tapi pilih doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Tuhan kami berkumpul hari ini ya Allah untuk menjalankan aktiviti bagi merapatkan ukhuwah dan antara kami. Engkau restuilah, Engkau redailah, Engkau rahmatilah ya Allah. Mudahkan perjalanan kami, peliharalah kami ya Allah dari segala mala bahaya yang ada
yang mana kami nampak ataupun tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, silakan jom. Jom. Aku ada sebab. Oh, betul lah kau tutup handphone kau. Tak ada handphone. Kalau nak ambil gambar memang pakai handphone kau je lah. Ini wajah-wajah yang masih handsome lagi sebelum kuyup. So kat sini tak payah sayang sangat kasut tu. Kejap lagi memang berendam ya. Pijak je. Pijak je. Okey, Cik Sweeper okey? Okey. Tiba-tiba kasut ni merah kak. Aku rasa dah belajar tu. Ke sebab cantik nak ambil gambar? Ke nak buat gambar macam itu? Sebab baju hari ni kot. Sini depan ni bos. Ikan ni kalau dia tengok orang je dia akan minta sedekah lah. So siapa yang ada boleh bagi dulu. Tak payah bagi banyak-banyak, janji bagi. Sebab kesian diorang. Kat sini nanti tak dapat perhatian. Yang dekat air terjun besar-besar pasal banyak orang bagi kat atas je. Okey, jom. Ni bagi Farah. Okey, Syuk telah memulakan crossing. Ikan ni lah. Blue Office. Wah. Chill lah mas, chill. Tengok ikan ni. Besar-besar kak ikan ni. Cuk, jalan je Cuk. Nanti kau jalan dulu. Aku diorang settle ni baru ni. Kau akan jumpa crossing 3 pula.
Dekat atas nanti kita boleh main ikan puas-puas. Okay, so far so good. Okay, sweeper okey. Dah baru cakap okey dah golek lah. Tak boleh lah. Komentator curse. Baru tegur je dah golek. Pula. Mari aku lepas ni lah. Tak, bawa genggam je, bawa genggam, buka sikit je. Dia sedut. Dia akan sedut dalam tangan tu. Bagi ruang sikit lah. Dia akan sap. Besar atas lagi besar. Jaga bos, saya tegur-tegur takut jatuh lah kan. Me, you on camera, jaga handsome. Jaga handsome. Jom. Crossing keempat, 5, 6. Lepas 6 tu boleh sampai lah. Jalan. Sepada lencun, baru sepada lencun. Ni sebab ada matahari, so masih nampak lawa lagi lah. Belum nampak lencun sepenuhnya lagi. Okey, kita di crossing yang keempat. The road is very careful.
Yeah. Thank you. Hold my hand, hold my hand. Hold my hand. Wait, yeah, okay. All right. Thank you. Aku rasa aku jumpa lelaki kau time buka puasa zaman-zaman dulu lah tu kan. Ha, zaman 20 tahun lepas bila tengok balik, alamak. Dah tua dah aku cik, aku tu. Kalau kita diam-diam je, jangan tegur Fahmi. Sebab kalau kita tegur takut dia jatuh. Saya tengok kat bawah. Batu. Eh, faham? Takkanlah teruk macam dia naik. Dia naik. Kalau bawa pergi dia naik, aku rasa ramai dah muntah ni. Ada korang joki. Kita lagi cuci. Ha. Kalau Gunung Datuk lagi lah. Ha. 5 langkah aku je kan kejap lagi kan, abang? Okey. Tak, bukan apa, serap seorang. Ya, dah makin ramai dah. Yang mana tak sabar tu main sini. Oh, berapa ramai tak? 24. Tengok bila. Sama lah. Kalau aku je. Sama lah ni. Kau daftar bila? Daftar bila? 24. Hari Jumaat. Tak ingat lah. 24. Kau Masa tu belum penuh lagi. berapa penuh? Tak penuh. 450. Adim. 300 lebih. Aku landing je daripada room tu. Tengok dah penuh lah. Siap nama aku dengan bos aku tak masuk. So aku kena buat amendment dekat jabatan. Masukkan balik nama bos aku.
Ada last group tu dia 50 lebih terus dia pump sekali. Tu, besar tu. Besar. Jangan risau, sana lagi besar. Sana atas lagi besar. Tapi tak murah ke banyak. Pegang tali jangan lepas ya. Pegang tali jangan lepas. Lagi belum sampai jangan lepas. Careful bawa makan dia. Okay, so kejap lagi kita sampai atas, kita pergi ambil tempat spot gambar dulu. Tapi kasut bos tak naik lah, sebab warna dia kena pakai kasut macam ni baru dalam gambar wow sikit. Jadi macam FIFA bang, kat pink. Tak kisah. FIFA kena pakai kat pink semua. Tuan dan puan-puan, anda telah tiba di Sungai Cili. So inilah itu dia dekat belakang ni yang menjadi betul tanda kawasan ni. Okey ya. Tengok sikit sini. Air pun dalam tau. Sampai sana. Sampai sana. Alright. Yang dekat William tu, yang level yang ketiga tu ada juga terjun sini tapi dah tutup Dia tak sebesar ni. Tak sehebat ni lah. Tengok lah berapa tinggi air tu. Lepas tu dia berapa deras. Latar Brunei pun tak macam ni. Oh, dah ada camera woman lah. Dah macam style lah. Jangan nanti yang bawah. Eish. Tengok telefon bijak macam tu mana. Alamak, Telefon lipat pun dah lah. Oh. nak ke? Mana? Jom, kita sekali. Yang ramai jom. Nak ambil gambar? Ramai minta dia ambil. Kita berempat ni. Bos. Bukan. Pakai kamera ni yang bijak tu lah. Apa barang? Sungai Cili.